Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita nak makan apa nama ni, Kotiam Tom Yum. Enak kan? Lihat kelihatannya enak. Kalau merasa lagi enak, tak tahu aku cakap apa. So let's go lah, kita makan. Ini memang my favorite makanan yang berkuah lah, sebab aku pun suka yang pedas-pedas. So ini pedas lah. So let's go, kita makan. Sebelum kita nak makan, kita nak baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. So kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Takut tau sebenarnya, sebab gusi aku ni tengah sakit. So takut sangat, sebab ni kan pedas. Kan kita kena tu pedih. Memanglah akan pedih. So kena tahan lah, sebab nak makan sedap-sedap. Lagi satu, tak boleh buka mulut, buka apa, macam sakit jadinya. Macam tu je. Kalau tak nanti sakit. Kuah Tom Yum. By the way, beli dekat kafe je. Kuah dah rasa pedih lah. So kali ni kita tak nikmati sangat, sebab kerana ni gusi sakit. Sedap. Oh, sakit. Kena makan pelan-pelan. Aku sabar. Sakit? Ha. Malah okey. Tak okey korang. Okey. Sambung. Siapa yang suka Kotiam Tom Yum, kita geng korang. Kita geng. Salam. So, bye. Sebab kita nak nikmati ni dengan menengok cerita. So, bye.